hadis sahih Rasulullah cerita 3 golongan hebat. 3 golongan hebat, dan dia merupakan golongan yang terpenting dalam pembangunan Islam. Pertamanya apa? Ulama. Sebab dia peneraju pemegang hukum. Kita nak tanya hukum ni boleh ke tak boleh, nak tanya apa? Takkan nak tanya mak kontrak lah. Kita kena tanya mufti, tanya qadhi, mana orang alim. Okey, hebat teman. Yang kedua, orang yang kuat dalam pembangunan Islam ialah apa? Mujahidin, orang yang berjuang, sanggup bermatian kerana agama Allah sebagaimana para sahabat, tabi'in dan seterusnya. 2. Dan yang ketiga, as-sakha, golongan orang yang support. Yang macam Sayyidina Abu Bakar perang ya Khaybar, dia bagi semua. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bagi separuh. Hebat-hebat sahabat. 3 ni. Hebat kan? Mana Islam tu bangkit dengan ada 3 golongan: pengawal ahkamu syariah, dan kedua orang yang sanggup berkorban mati-matian, dan ketiga orang yang sanggup beri sumbangan habis-habisan. Kan? 3 cantik ni, besar ni. Tapi ada satu hadis sahih ceritakan 3 hebat ni dia lelau masuk neraka. Tak gerun gitu kan. Ya. Ulama dia lelau, dihumban dalam neraka. Yang berjuang dihumban dalam neraka. Yang beri support duit juta-juta dihumban dalam neraka. Wah, berat ni. Apa kes? Lifasadi qulubihim, kena rosak qalbi. Ibadat tidak bersih. Ya, ibadat cantik tapi pun dia kena kot lain.